Abang Boy yakin korang kenal Mamat ni. Lately, dia adalah seorang manusia yang paling hangat dibahas. Tetapi kalau ada di antara korang yang tak tahu siapa dia ni, Mamat ni adalah Jeffrey Epstein. Seorang bilioner yang terkenal dengan jaringan hubungan dia dengan orang-orang elit. Begitu juga dengan skandal yang melibatkan perdagangan manusia dan juga jenayah bercucuk tanam. Abang Boy tak nak bahas pasal sejarah Mamat ni. Sebabnya Abang Boy dah buat deep dive dalam video bulan November hari tu. Kalau korang nak tahu betapa busuknya Mamat ni, korang boleh tengok video tu lepas ni. Dalam video kali ni adalah berkaitan dengan fail yang telah dirilis pada 30 Januari hari tu. Sebanyak 3.5 juta dokumen telah dirilis untuk tetapan umum. Fail ni termasuk ratusan ribu gambar, perhubungan email, mesej perbualan telefon, rakaman audio, rakaman video, log perjalanan kapal terbang dan banyak lagi lah. Yang sangkutnya bukan seorang dua guys, memang ramai. Antara yang terkait adalah Presiden orang hutan berambut palsu, Bill Clinton, Bill Gates, Elon Musk, Presiden Obama, putera Andrew dan banyak lagi lah. Ibu kepada Zohran Madani pun kena petik juga. Sampaikan keluar konspirasi yang mengatakan Zohran adalah anak kepada Epstein. Hei, memang gila guys. Pasal semua orang yang terkait ni memang dah lama dah Abang Boy tahu. Memang ramai orang-orang yang berkuasa akan dipetik. Tapi dalam banyak-banyak dokumen tu, ada dua benda yang menarik perhatian Abang Boy. Satu adalah nama PMX kita telah dipetik. Dan nombor dua adalah berkenaan kain penutup Kaabah ataupun kiswah. So dalam video kali ni, Abang Boy akan bahas pasal dua benda ni. Tapi sebelum tu, Abang Boy nak bagi disclaimer dulu. Apa yang Abang Boy akan bahas ni adalah mengenai apa yang Abang Boy berjaya korek. Pertama, Abang Boy akan bahas dulu apa yang dinyatakan dekat dalam file tu. Dan kemudiannya barulah Abang Boy akan bahas pula pasal spekulasi yang melegar. Sama ada betul atau tidak spekulasi tu, korang jangan hadam bulat-bulat. Take it with a pinch of salt. So kalau korang dah ready, sediakan kuda siap-siap. Tenang, chill, let's roll. Abang Boy yakin korang tahu ni kain apa? Ini adalah kain penutup Kaabah yang dianggap suci oleh umat Islam sedunia. Tak kisahlah kau Sunni ke, Syiah ke, ini adalah arah kiblat bagi seluruh umat Islam. So macam mana benda ni ada kaitan pula dengan Mamat Epstein ni? Dokumen terbaru Epstein File telah mendedahkan yang 3 potongan kain kiswah telah dijual kepada Jeffrey Epstein pada tahun 2017 menerusi seorang usahawan wanita UAE yang bernama Aziza Al-Ahmadi. Dan orang tengah dia pula adalah Abdullah Al-Ma'ari. Kain tersebut telah dilabel sebagai karya seni dan terus dikirim ke rumah Epstein di Florida. Satu adalah potongan kain luar yang menutupi Kaabah. Satu lagi adalah kain hijau di dalam Kaabah. Dan lagi satu adalah potongan kain yang belum digunakan. Dekat dalam email tu mengatakan potongan ketiga tu ditambah dalam penghantaran supaya shipment tu boleh dideklar sebagai karya seni. Benda ni bertujuan untuk mengelirukan pihak custom. Kalau korang nak tahulah, sejak daripada tahun 2023, setiap tahun kain kiswah ni akan ditukar pada 1 Muharram, iaitu sambutan tahun baru Hijrah. Kalau sebelum-sebelum tu pula, kain kiswah Kaabah akan ditukar pada 9 Zulhijjah, iaitu pada musim haji. Sedikit info menarik mengenai kain kiswah Kaabah. Masa yang diambil untuk menenun kain kiswah tu adalah lebih kurang 8 hingga 11 bulan. Dan tenaga kerja dia pula bukan kecil-kecil anak guys. Tenaga kerja yang diperlukan untuk settlekan benda tu adalah di antara 137 orang hingga 160 orang. Bahan yang digunakan adalah kain sutera berwarna hitam. Dan kemudian yang akan disulam dengan ayat suci Al-Quran dengan menggunakan 120 kg benang emas dan juga perak asli. Total berat kiswah tu secara keseluruhan boleh mencecah 1.4 tan. So setiap kali nak pasang, kren diperlukan untuk memindahkan kain kiswah tu daripada kompleks Raja Abdul Aziz ke Mekah. Mesti korang tanya kan, sekiranya kain kiswah tu diganti setiap tahun, kain kiswah yang lama tu diorang buat apa? Kain kiswah tu akan dipotong dan dijadikan hadiah istimewa kepada institusi Islam, tokoh-tokoh negara Islam dan sebagainya. So basically tak semua orang boleh dapat potongan tu. Benda tu langsung tak boleh dijual beli. Tetapi menerusi fail Epstein yang baru didedahkan, macam mana pula Mamat Epstein ni boleh dapat benda tu? Tak tahulah berapa harga si Azizah ni tolak. Dalam satu hantaran email daripada Azizah yang bertarikh 22 Mac, dia menggambarkan kepada Epstein betapa pentingnya kain tu kepada umat Islam. Mekah dikunjungi oleh jutaan umat Islam setiap tahun untuk menunaikan haji dan juga umrah. Azizah juga menggambarkan dalam ibadah ni, para jemaah akan mengelilingi Kaabah untuk melakukan tawaf dan selalunya akan mencuri peluang untuk menyentuh dan juga mencium kiswah. Obviously lah, umat Islam yang mendengar pasal ni akan rasa terganggu. Kenapa benda yang sangat dihormati dalam dunia Islam jatuh ke tangan seorang yang pernah didakwa melakukan benda-benda terkutuk? Dan disebabkan benda ni dilakukan secara rahsia
dan tak berapa jelas motifnya, maka berduyun-duyunlah manusia tampil mengeluarkan statement sendiri tanpa usul periksa. Okey, part ni Abang Boy akan bahas pula beberapa spekulasi yang berlegar di internet dan juga teori Abang Boy sendiri mengenai perkara ni. First spekulasi yang Abang Boy dengar adalah semua ni adalah berkenaan dengan amalan sihir ataupun amalan menjebak setan dan juga mempercepatkan kehadiran Dajjal ataupun Antichrist. Mungkin ramai yang dah tahu Epstein ni berbangsa Yahudi, dibesarkan dalam keluarga Yahudi, dan dalam video Abang Boy yang lepas, Abang Boy ada membincangkan pasal hubungan Epstein dengan negara Israel dan sekutunya. Even kehadiran Ghislaine Maxwell pun boleh dikatakan pergerakan strategik yang dibuat oleh negara Israel. So Abang Boy nak tanya korang, kitab apa yang dipegang oleh orang Yahudi selain daripada kitab Taurat? Jawapan dia adalah 3 kitab yang mengulas ayat-ayat Taurat daripada perspektif mistik. Yang pertamanya adalah kitab Zohar yang mengandungi ulasan mistik tentang Taurat, kosmologi dan juga psikologi mistik. Kitab kedua adalah Sefer Yetzirah. Kitab ni membincangkan penciptaan alam semesta melalui 10 nombor mistik yang disebut Sefirot dan juga 22 abjad dalam bahasa Ibrani. Dan buku ketiga adalah Bahir ataupun The Book of Brilliance, salah satu teks kabalistik terawal yang menjelaskan hubungan mistik manusia dan juga alam. Dia lebih kurang sama jugalah dengan Sefer Yetzirah. Ketiga-tiga kitab ni lah yang menjadi pegangan penting dalam ilmu Kabalah. Mereka percaya ilmu ni diturunkan kepada Nabi Adam AS mengenai rahsia-rahsia bagaimana Tuhan menciptakan alam ni melalui 10 Sefirot ataupun nombor mistik. So itu secara asas dia. Adakah Kabalah ni satu benda buruk? Tak juga. Kebanyakan rabai ortodoks percaya kepercayaan Kabalah ni terbahagi kepada 2. Satu adalah Kabalah secara teori. Kabalah teori ni lebih kurang macam falsafah mistik lah. Benda ni mengkaji macam mana Tuhan tu berfungsi dan bagaimana hubungan Tuhan dan alam semesta, termasuklah kita sebagai manusia. Yang keduanya adalah Kabalah praktikal. Benda ni lah yang ramai orang kaitkan dengan amalan sihir. Walaupun betul sebahagian besarnya melibatkan amalan mistik daripada alam sebelah, tetapi sebenarnya benda ni tak sepopular Kabalah teori. Dan rasanya ilmu ni dah makin pupus dah. Kebanyakannya hidup dalam cerita dongeng rakyat je. Abang Boy cakap pupus, tapi tak semestinya hilang. Seperti yang kita tahulah, untuk meminta pertolongan daripada alam sebelah ni, kena desecrate atau mencemarkan objek-objek suci. Banyak kita lihat dalam drama dan juga movie Melayu di mana ayat Al-Quran diterbalikkan ataupun orang yang kerasukan jin ni mempersendakan ayat-ayat Al-Quran. Even dalam movie Hollywood pun, dorang selalu pamerkan salib terbalik lah, jin melecur bila kena holy water lah dan macam-macam lagi. Dia lebih kurang macam kitab Syams Al-Ma'arif, kitab yang dikarang oleh Ahmad Al-Buni, seorang ahli sufi yang berasal daripada Algeria. Kitab ni dikaitkan dengan amalan mistik dalam dunia Islam seperti menyeru dan meminta pertolongan jin. Even karyawan seperti Ibn Taymiyah mengkritik kandungan buku ni dan juga penulisnya sebagai penyembah iblis. Tetapi ada juga sebilangan kumpulan sufi mengiktirafkan buku tu mempunyai unsur ketuhanan, provided yang pembaca tahu apa maksud sebenar buku tu. So daripada sini kita boleh tahu dalam setiap perkara ada baik dan juga ada unsur yang tak baik. Terpulanglah kepada kita untuk menggunakan benda tu ke arah yang mana satu. So berbalik kepada topik kiswah Kaabah ni, the running theory is Epstein menggunakan kiswah Kaabah tu untuk melakukan benda-benda yang terkutuk. Untuk apa guys? Salah satu spekulasinya adalah untuk mempercepatkan kedatangan Dajjal. Tetapi betul ke? Adakah pemilikan kiswah Kaabah tu ada kena mengena dengan ajaran sihir Kabalah? Sama ada betul atau tidak, wallahu alam. Tetapi this is my theory. Korang kena tahu satu benda je, Epstein ni sangat-sangat menjaga hubungan dia dengan orang-orang elit. Even pada suatu ketika Epstein sangat rapat dengan Muhammad bin Salman, putera mahkota Arab Saudi. Tapi tak tahulah sama ada MBS pernah melawat pulau Epstein ke tak. So anyway, ingat tak tadi Abang Boy cakap pasal potongan kain Kaabah yang akan diberikan kepada VVIP dan juga tokoh-tokoh keagamaan. So bermakna tak semua orang boleh dapat kain tu. Dan bila Epstein berjaya mendapatkan sesuatu benda yang orang lain tak boleh dapat, dia lebih kurang macam melambangkan exclusivity lah. Tak ada apa yang dia tak boleh dapat. Sebab apa guys? Sebab dia kaya. Dalam dunia Epstein tak ada apa yang tak mempunyai harga. Even manusia sendiri pun mempunyai harga yang boleh dibeli dengan duit. So ada kemungkinan pemilikan kain kiswah tu tak ada kena mengena pun dengan amalan keagamaan. Dia lebih kepada melambangkan prestige dan juga influence dia dalam golongan elit. Aku ada? Kau ada ke? Lebih kurang macam tu lah. Tetapi kenapa pula Azizah Al-Ahmadi menjual kain tu kepada Epstein? Apa hubungan Azizah dengan Epstein? Dikabarkan Azizah adalah seorang usahawan yang memiliki syarikat IT dan juga gaming. Dia dalam usahanya untuk menerbitkan satu mata wang elektronik dan memerlukan dana pelabur. Ramai yang suspek tindakan Azizah menjual kain kiswah tu bertindak sebagai pancing untuk Epstein yang melabur dalam perniagaan dia. So that is my theory berdasarkan apa yang Abang Boy berjaya korek. At this point kita tak tahu apa yang betul pun sebenarnya. So far yang kita ada hanyalah spekulasi semata-mata. So Abang Boy memilih teori berdasarkan logik. So terserahlah kepada korang untuk terima atau tak. Even dalam Islam pun setiap keberkatan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. So unsur-unsur keramat
ni langsung tak ada makna. Kita hanya menyembah Allah yang Maha Esa sahaja. Nak minta apa-apa, minta kepada Allah yang satu, bukan daripada makhluk ataupun benda. Geng kiswah tu dihormati disebabkan meliputi kiblat Allah, bukan disebabkan dia mempunyai kuasa ajaib atau sebagainya. So tak kisahlah apa yang si Epstein ni buat dengan kain kiswah tu. Dia langsung tak melambangkan hubungan dia dengan agama Islam yang suci. Dalam sejarah manusia pun, berapa banyak barang-barang yang dikatakan suci telah dimiliki oleh orang-orang yang salah. Benda tu langsung tak mencemarkan agama tu sendiri, tetapi sebaliknya orang tu yang mencemarkan dirinya sendiri. So bila mendengar mengenai berita Epstein memiliki kain kiswah, kita tak perlu kisah sangatlah apa dia nak buat dengan kain tu. Biarlah dia. Benda tu hanya sekadar potongan kain. Hanya kerana orang seperti Epstein memiliki benda-benda yang suci, adakah benda tu akan membawa makna yang jahat? Tak geng, langsung tak. Yang penting kita sebagai umat Islam berpegang teguh dengan ajaran teras Islam. Jangan pernah sesekali menyekutukan Allah dan sentiasa memiliki akhlak yang terpuji. Okey, habis bab tu. Lagi satu topik yang Abang Boy akan bahas adalah mengenai pelibatan Perdana Menteri kita dengan Jeffrey Epstein. Memang panas cerita ni geng. Apa kehanya Yop? Dah kenapa pula kena petik ni? Seperti korang sedia maklum, nama PM kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dipetik dalam satu hantaran email yang berjaya dikorek oleh Department of Justice ataupun DOJ. Nama penghantar email tu telah dirahsiakan. Kandungan email tu menyebut yang penghantar ingin menggantungkan satu pertemuan di antara seorang lelaki yang bernama Jess dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jess yang dimaksudkan di sini berkemungkinan adalah Jess Stanley, yang juga adalah ketua eksekutif untuk syarikat perbankan JP Morgan pada masa itu. Email tu juga mengatakan sekiranya Datuk Seri Anwar berjaya menjadi Perdana Menteri pada ketika itu, merujuk kepada pilihan raya tahun 2013, Malaysia mungkin akan menjadi lubuk emas untuk JPM ataupun JP Morgan. So ramailah orang kita membuat spekulasi mengenai kaitan PM kita dengan mamat busuk ni. Ada juga yang mengatakan PM kita terlibat dalam aktiviti tak senonoh Epstein dan sebagainya. Tenang dulu geng, jangan pancuk awal. So kalau korang tanya Abang Boy lah, sama ada PM kita terlibat atau tidak, Abang Boy rasa tak. Sebab dia, di antara 3.5 juta dokumen yang telah dirilis oleh DOJ, itu adalah satu-satunya pautan email di mana nama Datuk Seri Anwar Ibrahim disebut. Tak ada rekod atau confirmation sama ada pertemuan tu berlaku. Even Datuk Seri Anwar sendiri telah menegaskan yang dia langsung tak ada kena-mengena dengan Epstein dan juga pihak yang mengirimkan email. Seolah-olah mengatakan, lah, aku tak tahu pun nama aku kena petik. Lebih kurang macam tu lah. Seperti yang kita dah tahulah, Jeffrey Epstein ni mempunyai rangkaian hubungan dengan orang-orang yang besar. Dia adalah seorang businessman, dan untuk berada dekat dalam circle elit tu, dia kena kenal dengan orang-orang VVIP. So tak mengejutkanlah apabila nama-nama seperti Datuk Seri Anwar telah disebut. Dan dekat dalam email tu pun tak menyebut pasal apa-apa kegiatan tak bermoral ataupun sebagainya. Lagi satu contoh, nama Stephen Hawking pun pernah disebut dalam Epstein file tau. Tapi itu tak bermakna Stephen yang cacat tu pun terlibat dalam aktiviti tak senonoh si Epstein ni. Tetapi ada satu benda yang menarik perhatian Abang Boy mengenai email tu. Dia ada menyebut mengenai JP Morgan. Dia menulis sekiranya Datuk Seri Anwar naik jadi Perdana Menteri, Malaysia akan menjadi lubuk emas untuk JPM. So apa maksud kenyataan tu? Benda tu lah yang mengundangkan persoalan. Benda yang si Epstein ni buat di belakang takbir tu lantak dia lah. Tapi persoalan dia sekarang ni adalah apa maksud Malaysia akan menjadi lubuk emas untuk JP Morgan? Memang daripada dulu, sejak zaman UMNO lagi, Datuk Seri Anwar telah dikaitkan dengan desas-desus yang mengatakan dia mempunyai dana daripada luar negara. Ada orang luar yang backing dia. Tapi setakat tu je lah, sekadar kabar angin. Tak ada siapa yang boleh dapat memastikan sama ada benda ni betul ataupun hanyalah berita palsu. Lepas tu baru-baru ni muncul pula email kaitan Datuk Seri Anwar dan juga JP Morgan. So persoalan yang tadi tu keluar balik. Adakah betul sama ada Datuk Seri Anwar ni mendapat dana daripada luar? Obviously lah, kalau sembang pasal bisnes, there's no such thing as free lunch. Mesti ada udang di sebalik Indomie. Tak adanya orang nak buat amal jariah secara percuma. Mesti ada sesuatu yang pihak luar tu mahukan. Persoalan dia adalah apa yang diorang nak sebagai imbuhan. Seperti yang korang tahu, Abang Boy tak pernah sembang pasal politik Malaysia ni. So Abang Boy tak nak buat spekulasi lebih-lebih. Selagi persoalan ni tak ada jawab, selagi itulah akan membuka ruang untuk spekulasi yang tak berapa nak best. So Abang Boy akan berhenti dekat sini je lah. Seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.